Allah Akbar. Oh. Okey bang? Tak ada batuk sikit. Jangan biar batuk bang. Salah. Sekejap lagi nak perform. Kalau batuk bahaya ni. Makan ubat dah belum? Tak pakai ubat. Tinggal sini sekejap. Saya pergi ambil air. Allah Akbar. Bang. Ni, minum air dulu. Ini air apa ni? Ubat tu abang minum dulu. Hah? Bang minum dulu. Selesa. Okey. Lain kan? Sekarang saya nak cerita kat abang tak. Abang patut tahu keistimewaan water purifier ni. Inilah penapis air berakali ringan kuku King Top. Tu bang. Air kuku ni air berakali ringan. Jadi tekak kita akan rasa lega. Baik. Baik juga untuk badan kita bang. Selain tu, penapis air ni dilengkapi dengan sistem penapisan 6 peringkat. Mana nak dapat? Fasa pertama, penapis sedimen ni menghapuskan kekotoran. Fasa kedua, penapis ni prakarbon dan menghapuskan bau-bau bahan organik. Fasa ketiga sampai kelima, penapis segala kekotoran dan membekalkan sistem mineral yang baik dan berzat. Okey bang, untuk fasa ke-6 pula, penapis nano positif ni menghapuskan 99.99% virus dan bakteria. Nampak? Yang paling best bang, King Top ni menggunakan tangki keluli, tahan karat dan bebas bakteria. Mana nak dapat bang? Memang kau pandai. Kan? Ini bagus. Sebab apa? Yang bestnya ada 3 pilihan. Satu panas, satu sejuk, dan satu lagi suhu bilik. Kuku King Top sekarang ada promosi bang. Kuku Good Plan. Good apa? Good Plan. Good plan. Good Plan. Hanya dengan RM60 sebulan je. So insya-Allah semua mampu milik dan kita juga akan dapat servis berkala setiap 4 bulan. So secara percuma. Kalau macam tu aku pun akan rajin untuk minum selepas ni. Sebab nak jaga kesihatan dan suara juga. Betul. Betul. Kita kadang tak ada masa bang. Apa kena try? Terima kasih nak pakai. Jom kita sign up sekarang. Jom kita sana. Buka laptop. Tak payah laptop lah. Sekarang kita pakai handphone lah bang. Boleh ya. Mak, ni. Masuk ni. Tengok dia keluar. Wow. Apa ni kita isi je form dia apa nak isi. Okey, isi sign aku sekali. Saya nak abang Abang. Okey tak apa saya nak. Baiklah ya.